Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 19 Jun. Kita akan menganalisis carta pasangan mata wang euro dolar dan pound dolar serta meramalkan hala tuju seterusnya. Kedua-dua euro dan pound Britain sedang susut berbanding dolar Amerika Syarikat apabila dolar kini menentukan hala tuju di pasaran forex. Akhirnya, dolar kembali mendapat perhatian pedagang. Pasaran kini yakin bahawa pengerusi baharu Rizab Persekutuan Kevin Walsh benar-benar serius mengenai kemungkinan kenaikan kadar faedah dalam masa terdekat bagi menangani inflasi. Walaupun Amerika Syarikat dan Iran sedang aktif terlibat dalam rundingan damai, dolar tetap menunjukkan kekuatannya. Dalam mesyuarat dasar moneteri, pengerusi itu menyampaikan mesej hawkish bahawa kadar faedah boleh dinaikkan pada hujung tahun. Malah, sebahagian penganalisis sudah mengambil kira kemungkinan kenaikan kadar faedah pada musim panas. Sebagai reaksi, pedagang bergegas membeli dolar Amerika Syarikat sekaligus menekan euro, sterling dan aset berisiko lain. Bagi pound sterling pula, Bank of England mengekalkan kadar dasar moneteri tanpa perubahan dalam mesyuarat semalam dan pada masa yang sama menurunkan unjuran inflasinya dengan alasan bahawa situasi di Selat Hormuz mungkin memberi kesan positif kepada inflasi domestik dalam masa terdekat. Oleh itu, pengawal selia itu dijangka tidak akan mengetatkan dasar moneteri. Bank of England dilihat tidak bersedia untuk campur tangan dalam dasar moneteri buat sementara waktu kerana kenaikan kadar faedah boleh memberi kesan buruk kepada ekonomi Britain yang semakin lemah. Dalam persekitaran ini, pound sterling terus kehilangan momentum berbanding dolar Amerika Syarikat. Sekarang mari kita lihat kalender ekonomi hari ini. United Kingdom akan menerbitkan data jualan runcit bagi bulan Mei. Semua metrik dalam tinjauan ini dijangka positif selepas penguncupan pada bulan April. Data yang positif seperti ini boleh menahan penurunan pound Britain dan membolehkan berlakunya pembetulan kenaikan pada penghujung minggu. Selain itu, data pinjaman bersih sektor awam United Kingdom dan indeks harga pengeluar bagi Jerman juga akan diterbitkan hari ini. PPI dijangka memperlahankan pertumbuhannya kepada 0.7% pada Mei selepas kenaikan 1.2% pada April. Penggubal dasar ECB, Philip Lane dan Frank Alderson juga dijadualkan berucap hari ini. Tiada statistik dari Amerika Syarikat akan diterbitkan hari ini juga. Secara keseluruhannya, kedua-dua euro dan sterling melemah dalam dagangan Asia hari ini. Saya berpandangan bahawa kedua-duanya akan terus menurun, tetapi pada kadar yang lebih perlahan dalam dagangan Eropah. Pedagang berkemungkinan akan mengambil untung dalam sesi Amerika Syarikat dan kita mungkin melihat sedikit pemulihan bagi aset berisiko berbanding dolar Amerika Syarikat. Melihat kepada carta 1 jam bagi euro, saya mengenal pasti paras 1.1414 sebagai paras yang baik untuk pembelian. Jika euro membuat lantunan, ia boleh meningkat ke 1.1448. Jika pembeli berjaya menguasai paras ini, euro mungkin naik ke 1.1485 semasa pembetulan dan bahkan ke 1.1527. Di sini saya akan merancang penjualan semasa lantunan dengan jangkaan penurunan 30 sehingga 35 pips. Saya akan membuat penjualan euro dari 1.1485 dan 1.1448 sekiranya berlaku false breakout. Jika pembeli tidak aktif pada 1.1414, instrumen ini akan meneruskan penurunannya ke 1.1384 dan 1.1347. Dari situ, saya akan merancang pembelian dengan mengambil kira lantunan 30 sehingga 35 pips. Pembelian boleh dibuka dari 1.1384 dan 1.1414 sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound Britain, ia wajar didagangkan dengan corak yang hampir sama. Kini ia didagangkan pada 1.3168. False breakout di sini akan membuka laluan ke 1.3207. Jika penjual tidak aktif di situ dan jika data jualan runcit kukuh, sterling boleh melonjak sehingga 1.3249. Sasaran tertinggi ialah 1.3285. Di sini saya akan merancang penjualan dengan mengambil kira penurunan 30 sehingga 35 pips.
Penjualan boleh dipertimbangkan dari 1.3249 dan 1.3207 semasa false breakout jika pasaran penurunan disahkan. Jika pembeli gagal menguasai 1.3168, pound akan susut ke 1.3131. Sasaran terendah ialah 1.3097 di mana saya akan merancang pembelian semasa penurunan sementara dengan jangkaan kenaikan 30 sehingga 35 pips.